makan apa tu? Pisang goreng. Enggak, nasi. Oh, nasi kenyang lagi. Ini masih awal kata Bapak. Boleh sewa tu kalau nak duduk. Kampung Pesisir Berkelanjutan, CRSPT, Solusi Bangunan Andalas, di balik resort The Beautiful Cliff. Desa wisata Monasa Balai. Cantik di sini kan. Nak masuk sini kita ni pelancong kena bayar 10,000. 10,000 tu RM2.50. 2.5 RM. Untuk penduduk setempat tak perlu bayar. Ini untuk pembersihan. Cantik kan? Nanti sore ramai yang ke sini. Dibilang sama ustaz tu. Ustaz tu dia bawa Zul dan semuanya ke sini. Ami ambil segi situ. Cantik kan kat sini. Ami telefon kat Mi, telefon. Telefon dia cantik. Gambar dia cantik. Sana. Tinggal orang Bagi kutip. Sampai akhirnya dia jalan-jalan. Dengarlah suara kokok ayam. Udah pikir di situ ada kokok ayam tuh. Mungkin di situ kampung. Itu pergilah ke kokok ayam, pergi ke situ sampai situ dan dia dengar azan. Oh, masih ada kampung, masih ada orang di kampung. Pulanglah kampung. Udah pulang apa orang itu udah kawin di gunung. Udah kawin berduaan orang tu. Nah, dia tanya bagaimana, udah sah kawinnya. Dah tu tambah lagi nikahnya. Betul lah. Cukup sama itu. Itu sampai sekarang masih. Istrinya udah tua, sudah kayak nenek-nenek. Suami masih muda. Dia pun nggak nyesal, dia bilang ini udah takdir saya, dia bilang. Mungkin saya di dunia ini dikasih yang tua, dicukupkan dikasih yang muda. Dia kira relokasi istilahnya. Orang beasisir bawa sini. Ini kira tumpang tanah orang lah. Ya, tumpang. Akhirnya dibeli. Oh, dibeli. Ini karena kan gunung ni dulu kan.